Pesta Kad Merah. Follow Bro Time on TikTok, Facebook dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Mexico sebagai tuan rumah menang 2-0 menentang South Africa di dalam perlawanan pembukaan The World Cup 2026. Main di stadium Estadio Azteca. Stadium ni memang legend lah. Kalau kau nak tahu, banyak sangat perlawanan yang sangat gempak yang pernah dimainkan di sini. Mexico menjaringkan gol pertama hasil jaringan Julian Quinones dan juga header daripada striker mereka, Raul Jimenez. Menangis Raul Jimenez tadi. Dia teringat kepada mendiang ayahnya. Terus terang kalau kau tanya aku rasa dua-dua pasukan ni main sangat cautious di dalam perlawanan pembukaan tadi. Lagi-lagi dengan South Africa main dengan 5 defender. South Africa langsung tak attack pun. 3 shots on target dia pun dari luar kotak. Satu daripada percubaan tu adalah daripada center back dia, Mbokazi tu. Mexico nampak lagi menyengat, especially dari pemain kelab Al-Qadsiah, Julian Quinones, yang juga top scorer di Liga Saudi. Sangat efektif di sayap kiri tu. Officially, man of the match adalah Julian Quinones. Tapi untuk aku, perlawanan ni, aku bagi man of the match kepada referee dari Brazil ni, Wilton Sampaio. 3 red card yang dia bagi hari ini. Tapi kalau kau tanya aku, decision making dia semua tu memang tepat. Unlike Premier League ni referees lah. 1 red card daripada pemain nombor 13 dari South Africa ni, Sid Holt, yang main teruk gila hari ini. Aku tak tahu macam mana dia main defend tu. Red card kedua oleh South Africa daripada Themba Zwane, yang kena red card kerana menampar pemain Mexico ni. Yang juga nampak confused kenapa dia kena red card. Dan kad merah terakhir dilayangkan kepada Kapten Mexico, Cesar Montes. Tak patut pun dia tackle tu sebenarnya pasal kau dah leading 2-0. Tapi yang paling kelakar ni lah referee ni, masa dia cakap, masa dia review VAR punya decision tu. Ya Allah, muka dia macam cuak Kenapalah pemain Afrika ni duduk dekat situ tercegat. Aduh. Aku pun takut. Kita tengok sajalah.